Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua penonton, salam dari The Voxel Show. Selamat datang ke podcast rasmi Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan. Saya Nur Ainul Mardiah bersama rakan saya Arisa Rania. Hari ini saya sangat berbesar hati kerana dapat bersama-sama anda dalam episod pertama rasmi podcast kami, SMPKVK, buat julung kalinya. Podcast ini diwujudkan sebagai platform untuk berkongsi cerita, inspirasi, kejayaan dan perkembangan warga SMPKVK. Untuk episod pertama ini, kita amat bertuah kerana bersama dengan insan yang merajui dan memimpin SMPKVK ke arah kecenderungan, iaitu Tuan Pengetua SMPKVK, Encik Najib bin Muhammad. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih juga untuk anda berdua. Baiklah cikgu, platform podcast yang pertama untuk sekolah kita akhirnya berjaya direalisasikan. Untuk perkongsian yang lebih meluas dan bermakna, apakah perasaan cikgu tentang kewujudan platform dan manfaat yang boleh kita dapat bersama-sama? Okey, terima kasih Ainul dan Arisa. So, tahniahlah kerana dapat menjadi pengacara bersama untuk sesi podcast SMPKVK untuk kali yang pertama ni. So, Alhamdulillah. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa pembesarian sekolah yang mana telah berusaha untuk merealisasikan pelaksanaan podcast ini dengan studio baru kita ni lah. Ya. Jadi sebagai pengetua, saya kira ini satu platform yang sangat baik ya, untuk kita berkongsi apa jua aktiviti, apa jua pencapaian dan kejayaan sekolah dalam satu platform yang alternatif. Ya, maksudnya kalau sebelum ni mungkin kita bercakap dalam platform taklimat ya, ataupun sesi-sesi bersama-sama dengan parent dan sebagainya secara bersemuka. Ini juga, podcast ini juga merupakan satu platform digital lah yang antara yang terkini lah yang kita boleh guna pakai untuk kita meluaskan maklumat berkaitan dengan apa yang kita laksanakan di sekolah, apa gerak kerja, aktiviti murid, guru ya, dan juga komuniti sekolah. Dan akhirnya dia dapat memberi pada saya, yang paling penting ialah dia dapat memberi maklumat dan kita berkongsi kejayaan-kejayaan kemenjadian murid-murid kita kepada komuniti di luar sana, supaya mereka tidak lagi skeptikal, mereka tidak lagi ragu-ragu ya, dengan pencapaian murid berkeperluan pendidikan khas. Banyak pencapaian-pencapaian kita sebab kita pun bukan hanya terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang ataupun bertanding di kalangan MBPK sahaja ya, kita juga bertanding ataupun terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang sama dengan murid-murid tipikal yang lain. Jadi sekurang-kurangnya ini satu platform yang saya kira antara yang terkini dan juga yang terbaik ya, sebab orang boleh dengar cerita kita dan kita boleh share podcast ini ya, kepada bukan hanya komuniti sekolah, tetapi semungkin kalau lebih luas, kalau kita boleh capai sampai ke peringkat seluruh dunia. Kan, sebab akses podcast ni boleh di mana-mana sahajalah ya. Jadi alhamdulillah, tahniah, dan menjadi pengacara atau antara pertama ni satu pengalaman yang sangat baik lah untuk Ainul dan Arisa ya. Di mudah-mudahan ini juga kita nak tunjuk ni pada dunia ni. Ini antara kemenjadian murid kita yang boleh berada dalam satu platform podcast dan boleh jadi pengacara pula. Jadi tahniah lah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, semoga podcast ini menjadi titik permulaan kita untuk berkongsi pengetahuan dan info-info yang menarik bagi manfaat bersama. SMPKVK menjadi sekolah aliran kemahiran yang unggul. Berikut merupakan visi SM Pendidikan Khas Vocational Kuantan, manakala visi sekolah kami pula ialah membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti dalam bidang kemahiran. Boleh cikgu kongsikan bagaimana ia boleh menjadi panduan dalam bentuk kemenjadian murid pendidikan khas di sekolah ini? Okay, terima kasih Arisa.
Jadi seperti mana yang kita biasa, saya apabila ada tetamu-tetamu yang ingin menggunakan platform di sekolah kita ni, saya akan ambil peluang untuk berkongsi berkaitan dengan apa yang kita ada, apa yang kita dah buat, apa yang anak-anak murid kita belajar dan bagaimana kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah ini. Jadi dan kita harap platform podcast ini dapat meluaskan lagi rangkaian maklumat-maklumat yang kita nak sampaikan kepada komuniti lah khususnya. Mana yang Arisa sebut tadi, visi kita ialah untuk menjadi sekolah aliran kemahiran yang unggul. Dengan misi kita membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti dalam bidang kemahiran. Jadi walaupun kita memberi tumpuan utama kepada bidang kemahiran, terutamanya apabila waktu yang diperuntukkan untuk mengajar subjek kemahiran ini lebih besar, tapi kita juga ada subjek-subjek yang menyokong kepada satu kehidupan atau persediaan MBPK yang lebih apa kata orang, yang lebih menyeluruh. Sebab tu kita ada juga subjek-subjek atau mata pelajaran akademik seperti bahasa Melayu komunikasi, English for communication, pendidikan Islam atau moral, mathematics, pendidikan seni visual, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, dan juga pendidikan sains kesihatan dan alam sekitar. Jadi pembentukan sasiah ini sangat penting, supaya kita dapat, selain daripada kita menghasilkan murid-murid yang berkemahiran tinggi sama seperti murid-murid di aliran perdana yang lain, kita juga memastikan bahawa adab menjadi satu teras utama, seperti mana yang ditetapkan dalam rancangan pendidikan Malaysia lah. Adab dulu baru ilmu. Jadi insyaAllah kita di sini sangat menyokong agenda itu, dan kita teruskan aktiviti-aktiviti kita dengan memastikan bahawa adab itu akan menjadi teras kepada kemenjadian murid di sekolah ini lah, melalui visi dan misi kita insyaAllah. Terima kasih cikgu atas perkongsian tersebut. Begitulah tadi bagaimana visi dan misi sekolah ini boleh dijadikan panduan dalam pembentukan murid MBPK yang mampu memaksimumkan potensi yang ada dalam diri mereka. Baiklah cikgu, sebagai salah satu daripada hanya 4 sekolah menengah pendidikan khas di Malaysia, apakah keunikan yang membezakan sekolah ini daripada sekolah pendidikan khas lain, dan bagaimana keunikan tersebut memberi manfaat kepada para murid? Okey. Di mana yang Ainul sebut tadi, kita merupakan salah satu daripada 4 sekolah menengah pendidikan khas yang vocational, SMPKV yang ada di Malaysia ni lah. Selain daripada Kuantan, kita ada di Shah Alam, kita ada SMPKV Shah Alam, SMPKV Indah Pura Johor, dan SMPKV Merbuk Kedah. Jadi yang pertama, keunikan yang ada pada kita ialah kursus yang ditawarkan. Kalau kita lihat secara, saya bacakan secara keseluruhan lah, kongsikan secara keseluruhan, kita ada 2 tahap kursus kemahiran, tahap 3 dan tahap 2. Kalau tahap 3 ni kita ada operasi pengeluaran batik, kemudian kita ada pengeluaran makanan pemprosesan, kemudian operasi ladang poultry, dan juga operasi pengeluaran tanaman. So ada 4 kursus sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Dan sebenarnya kita ni paling banyak sekali kursus tahap 3 di kalangan banding di 4 SMPKV ni lah. Dan kemudian kita ada sijil kemahiran Malaysia tahap 2, pembuatan pastry, pembuatan roti, penyediaan dan penghasilan makanan, pembinaan landscape, operasi aquakultur air tawar. Ni antara juga keunikan kita ni, tempat lain tak ada. Kemudian pengendalian ladang ruminan, pun kita je yang ada. So kalau dari segi ternakan ni sebenarnya tahap 2 dan tahap 3 ni yang menjadi trademark kita, yang tempat lain tak ada, ialah
pengeluaran makanan, operasi ladang poultry, tanaman, aquaculture dan ruminan. Yang lain-lain tu kita ada di sini dan ada di tempat lain lah. Tapi yang saya sebut tadi, tempat kita je ada. Maksudnya base kita ataupun kita punya trust kita lebih kepada pertanian dan peternakan. Jadi itu antara keunikan dari segi khusus lah. Dari segi keunikan yang kita sistem ataupun kaedah pembelajaran yang kita buat di sini, yang pertama sudah pastinya pelaksanaan di bilik darjah, di bengkel-bengkel, dan kita tambah baik ataupun kita tambah peluang untuk murid belajar adalah dengan pelaksanaan PLBD, pembelajaran luar bilik darjah, yang mana setiap panitia kita wajibkan untuk melaksanakan PLBD. Untuk PLBD ni maksudnya membawa murid-murid betul berada di industri, ya, ataupun selain daripada industri, di tempat-tempat latihan yang lain, supaya anak-anak kita ini mempunyai pelbagai sudut pandang yang berbeza-beza. Dia tak hanya kata dia hanya terfikir bila masuk ke bengkel di sekolah tu je. Dia at least dia kalau di tempat-tempat lain, di institut kemahiran yang lain ataupun di industri-industri yang berkaitan dengan bidang dia belajar, supaya lepas ni matlamat kita adalah untuk memastikan bahawa anak-anak kita ni selain daripada kemanjatan dalam bidang ilmu itu, dia boleh menggunakan ilmu itu untuk belajar ataupun bekerja. Itu dua je pilihan yang kita sasarkan untuk anak-anak MPPK kita lah setelah tamat pembelajaran di sini. Iaitu sambung belajar dalam bidang yang atau tahap selanjutnya. Dan yang kedua, kalau tak nak belajar, kerja. Itu je lah sasaran kita. Jadi itulah yang jadi ketetapan sejak murid-murid masuk ke sekolah ini. Itulah yang kita tetapkan kepada ibu bapa. Habis di sini mesti pergi kerja atau sambung belajar. Itu je lah dia punya sasaran ni, insyaAllah lah. Kita usahakan ke arah itu. Dan selain itu juga, sebelum anak-anak kita keluar, kita usahakan juga program-program pembentukan karakter. Maksud saya, nak keluar tu nak kena grooming dululah. Nak pergi temuduga, proses temuduga, nak temuduga tu kena ada resumenya. Dengan ada resumenya, kena ada kita buat mock interview. Ini kita kolaborasi dengan agensi-agensi yang banyak bantu kita lah. Terutamanya kalau sebelum ini dengan Yayasan Tenaga Nasional. Kemudian kita laksanakan temuduga dengan Perkeso, pelibatan Perkeso, termasuk juga dengan agensi-agensi ataupun majikan-majikan yang yang ada kaitan dengan bidang kemahiran yang kita tawarkan di sekolah ini. Itu antara usaha-usaha lah. So maksudnya kita bukan hanya menyediakan latihan, tetapi kita juga menyediakan persiapan khusus untuk anak-anak tahun akhir, supaya mereka bersedia nak keluar dalam ada bekerja atau belajar. Dan akhirnya kita cuba cari ruang untuk mereka mendapatkan tempat bagi sambung belajar ataupun bekerja selepas tamat pengajian atau pembelajaran di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Kuantan ini khususnya. Alhamdulillah, nampaknya sekolah ini sememangnya mempunyai keunikan dan kekuatan yang tersendiri dalam menyediakan persekitar pembelajaran yang produktif serta menyokong perkembangan murid secara holistik. Selain akademik, murid-murid di sini didapati sangat aktif dalam bidang kurikulum. Boleh cikgu kongsi beberapa aktiviti yang menarik yang menjadi kebanggaan sekolah kita? Okey, terima kasih Ainul. Tadi kita dah berkongsi berkaitan dengan visi dan misi. Kemudian kita pergi kepada pelaksanaan kurikulum. Seperti mana yang anda sebut tadi, co-curriculum sebenarnya merupakan salah satu daripada aktiviti yang membantu kita dari segi keseimbangan tadi, dari segi adab dan sebagainya tadi. Dan Alhamdulillah, SMPKVK terus menyokong kepada pelaksanaan co-curriculum ini dalam pelbagai aspek lah. Selain daripada aktiviti sukan, dia ada kelab dan persatuan dan juga unit uniform, dan kita perkasakan juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan rumah sukan.
So dari segi kalau rumah sukan tu bukan hanya melibatkan aktiviti multidesa dan sukan tahunan saja. So kita tambah lagi macam pertandingan aktiviti-aktiviti permainan permainan antar rumah sukan ya. Seperti kalau sepakan penalti yang pernah kita buat, jaringan bola jaring, dan aktiviti-aktiviti tarik tali dan sebagainya. Jadi kita perkasakan aktiviti itu supaya aspek kesihatan juga seimbang. Seimbang di kalangan murid-murid kita lah. Dan sebenarnya yang menjadi kebanggaan kita juga adalah anak-anak MBPK kita juga terlibat menyertai pertandingan-pertandingan sama ada permainan atau olahraga bersama-sama dengan murid tipikal yang lain, murid perdana yang lain, dan mereka bukan sekadar menyertai, malahan turut dalam bidang-bidang tertentu mereka mendapat pingat-pingat tertentu. Jadi alhamdulillah kita terus memberi ruang banyak penglibatan murid-murid kita, bukan hanya dengan MBPK yang lain tetapi dengan murid-murid tipikal lah, supaya anak-anak kita dapat membina keyakinan. Contohnya kalau macam lawan bola sepak dan sebagainya peringkat MSSD Kuantan, kita ada bola baling, bola jaring, bola tampar. So tim kita walaupun terdiri daripada MBPK, kita tetap memberi saingan kepada pasukan-pasukan dari kanak-kanak ataupun pasukan sekolah-sekolah murid tipikal yang lain. Dan alhamdulillah kita pernah juga, ada murid kita juga pernah dipilih mewakili daerah Kuantan untuk pertandingan bola baling di peringkat negeri Pahang. Jadi ini antara pencapaian-pencapaian dan usaha-usaha kita lah yang berterusan untuk kita memberi ruang dan kepada MBPK kita meningkatkan keyakinan diri. Itu yang pertama lah. Dan yang kedua ialah untuk memberi satu persepsi yang positif kepada orang luar sana, supaya mereka tidak lagi melihat MBPK ini hanya kumpulan-kumpulan yang kita panggil sebagai, kalau dulu kita anggap sebagai liability. Liability ni nak kena tanggung semua. Tapi sekarang ini MBPK sudah menjadi aset negara, dan alhamdulillah di peringkat negara pun telah menghargai pencapaian Paralimpik dan sebagainya. Ini satu usaha ataupun satu sinar baharulah untuk MBPK dalam bidang co-curriculum inilah khususnya. Maksudnya tak lagi terasing, tak lagi terpinggir, mereka kini telah sama, berdiri sama tinggi dengan pencapaian atlet negara yang lain lah. Jadi alhamdulillah kita di peringkat sekolah akan terus menyokong kepada usaha-usaha untuk membina karakter, membina pencapaian murid-murid dalam bidang co-curriculum pula, supaya kehidupan itu lebih seimbang dan harmoni lah. Okay? Nampaknya murid-murid di sekolah ini membuktikan bahawa kekurangan bukanlah berhalang untuk mencapai kejayaan. Dengan peluang dan bimbingan yang diberikan oleh pihak sekolah, mereka terus berusaha mengembangkan bakat, memiliki keyakinan diri dan melangkah ke hadapan dengan penuh semangat. Kita sedia maklum bahawa SMPKVK mempunyai jaringan kerjasama yang baik dengan komuniti dan pihak industri. Boleh cikgu jelaskan bagaimana kerjasama ini membantu memperkasa potensi murid serta membuka lebih banyak peluang kepada mereka masa hadapan? Okey, kita memang sangat percaya dan sebenarnya antara sasaran kita ialah untuk meningkatkan lagi hubungan, jalinan dan jaringan. Sebab kita percaya penglibatan komuniti, penglibatan agensi luar, agensi korporat kepada murid-murid kita sangat penting. Sebab tu kita berusaha mencari jenama-jenama besar. Contoh di Kuantan ni kita ada Menara 188. Itu satu ikon kepada Kuantan dan negeri Pahang lah khususnya. Yang mana kita berkolaborasi dengan meletakkan produk-produk kita di menara itu supaya ia menjadi satu ruang kepada komuniti
satu nak mendapatkan bekalan cenderamata berkenaan, dan yang kedua kita nak menunjukkan kepada komuniti, kepada masyarakat di luar bahawa anak-anak kita juga boleh menghasilkan produk-produk yang berkualiti tinggi. Dan akhirnya mereka tahu bahawa yang mengeluarkan ni bukan adalah di kalangan murid berkumpulan pendidikan khas. So maksudnya kita gunakan platform itu untuk satu brand yang besar, ya, supaya kita dapat meningkatkan keyakinan dari segi keyakinan masyarakat terhadap hasil kerja MBPK lah. Itu dari segi yang pertama lah. Dari segi yang kedua, dengan industri-industri dan juga pihak-pihak universiti, universiti juga kita terlibat secara langsung untuk memberi ataupun berkongsi, mereka berkongsi kemahiran dengan kita, dan kita pula boleh ceritakan ataupun kita kongsi tentang keupayaan MBPK. Jadi sebab tu kita nakkan supaya akhirnya nanti komuniti di luar faham bahawa anak-anak MBPK juga punyai kemahiran-kemahiran yang tinggi. Mereka juga ada pencapaian-pencapaian sukan yang hebat, ya, dan juga mereka ada kualiti kerja yang baik. Jadi apabila kita ada hubungan yang jalinan dan jaringan dengan jenama-jenama besar ni, kita harap mereka boleh membantu kita untuk meningkatkan keyakinan komuniti bahawa anak-anak MBPK kita juga boleh menghasilkan kualiti kerja yang baik dan boleh menghasilkan produk-produk yang sangat baik juga. Jadi sebab tu kita terus berusaha bekerjasama dengan industri. Selain itu juga kita nakkan kita gunakan platform itu untuk meyakinkan majikan-majikan. Majikan-majikan, sebab kita dah latih anak kita dari segi kemahirannya, kita adabnya yang sangat baik, kurikulum sukannya yang juga sangat hebat. Maksudnya mereka ni cergas lah. Dan akhirnya bagaimana kita nak memasarkan mereka dalam dua aspek tadi lah, sama ada bekerja ataupun sambung belajar. Jadi sebab tu kita terus mencari ruang-ruang jalinan dan jaringan lah, termasuk juga dengan kolej-kolej swasta atau kolej-kolej kerajaan, institut kerajaan, supaya anak kita dia mempunyai platform yang lebih luas lah untuk belajar atau bekerja tadi, mana yang kita sasarkan melalui visi dan misi kita tu lah. Okay. Nampaknya jaringan kerjasama yang sangat baik dengan komuniti pihak industri dapat membantu dalam kalangan murid di masa hadapan. Baiklah, sebelum saya mengakhiri sesi hari ini, apakah harapan dan pesanan akhir daripada cikgu buat semua murid SMPKBK agar mereka terus berusaha, berani menghadapi cabaran dan melangkah ke alam dewasa dengan penuh keyakinan? Okey. Seperti mana pesan saya yang biasa lah. Yang pertama, dan seperti mana yang saya selalu sebut 5 ciri murid insan sejahtera tu. Dia mesti bermula dengan adab. Ya, bermula dengan adab, kerana adab yang baik pastinya akan memberi rasa hormat kepada kita. Walaupun kita kata orang belum pandai lagi, tapi bila kita ada adab yang baik, orang lebih hormat kita berbanding kita ada ilmu yang tinggi dan mungkin melimpah ruah tapi tak ada adab. Itu pertama lah. Yang kedua, pastikan kalau sebagai Muslim, jaga tanggungjawab utama itulah. Sebab itu yang akan mengikat kita, itu yang akan mendorong kita, itu yang akan mendidik kita ke arah satu kehidupan yang barakah, yang berkat. Jadi, dan yang kedua ialah fikirkan tentang bahawa apa yang kita buat hari ini, usaha-usaha yang dibuat oleh guru, terutama di sekolah ini, adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan bahawa anak-anak kita mencapai 5 ciri insan sejahtera tadi lah, yang ditetapkan dalam ataupun yang dipandu dalam rancangan pendidikan Malaysia itu, bermula dengan adab itu. Jadi saya sangat gembira lah apabila susunan itu dibuat sedemikian, adab dahulu dan kemudian berilmu dan seterusnya, berkemahiran dan sebagainya, ya. Jadi pesan saya, gunakan ilmu itu
dan buktikan bahawa MBPK boleh menghasilkan satu gerak kerja harian yang berkualiti dan juga produk yang berkualiti lah. Selain daripada menjaga amalan-amalan ataupun aktiviti tanggungjawab sebagai mengikut agama masing-masing lah terutamanya. Saya rasa itu yang pesanan yang ingin saya sampaikan lah kepada anak-anak, dan mungkin boleh cerita juga kepada MPK yang ada di SMPKV ini khususnya lah, khususnya di Kuantan ini, boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang lain, ya. Sebab saya lihat kita memang ada satu sesi bersama alumni. Kita panggil alumni kita ataupun rakan-rakan yang telah tamat pengajian atau yang bekerja untuk berkongsi balik dengan murid-murid di sekolah ini, pencapaian-pencapaian mereka sebagai satu motivasi lah, ya, motivasi atas kejayaan-kejayaan, kerana bukan semua orang berjaya mengharungi tempoh 2 hingga 3 tahun di sini. Tinggal di asrama, nak berulang balik kampung dan sebagainya, itu satu pengalaman, itu satu ilmu, itu satu kekuatan sebenarnya yang kita didik sebelum keluar daripada sistem pendidikan kita inilah khususnya. So saya rasa itulah dulu pesanan, sedikit pesanan lah, ya, dan ucapkanlah terima kasih pada ibu dan ayah yang telah memberi banyak sokongan dan dorongan kepada kita untuk kita sepanjang tempoh pembelajaran di sini. Okey. Terima kasih cikgu atas pesanan yang sangat bermakna. Baiklah, itu sahaja The Voice Show kali ini. Terima kasih kepada tetamu kita, Encik Najib Muhammad, atas perkongsian yang cukup bermakna dan membuka perspektif baru pada kita semua. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan inspirasi pada para pendengar. Setiap suara ada nilainya, setiap insan ada potensinya. Terima kasih kerana bersama kami, The Boxer Show. Teruskan menyokong, teruskan menginspirasi dan teruskan menjadi suara yang membawa perubahan. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Stay curious, never stop learning. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, salam semua kepada semua penonton. Kembangkan potensi mereka di sekolah ini. Selain akademik, Sekarang ni bukan soalan begitu. Memang nak kena rehat dulu. Bila peluang dan dokumen yang diberikan oleh pihak sekolah, mereka terus berusaha. buat perubahan. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Stay curious, stay never stop learning. Never stop learning.